saya nak tanya korang, yang mana satu lagi praktikal? Letak button push start dekat sebelah tengah ni ataupun dekat sebelah kanan? X50 kanan, S70 yang kat tengah ni. Orang kata letak kat tengah ni, nanti anak tekan lah, takut bahaya. Okey, sebenarnya sini saya nak cerita. Kalau kita tengah drive dan tiba-tiba lah anak kita tekan button ni, sebenarnya tak jadi apa-apa. Nampak? Tapi kalau contoh dia tertekan sampai 3 saat dan enjin akan mati, kita boleh buka double signal, steering kita masih okey lagi untuk control, dan kita boleh slowly berhenti. Brake pun masih berfungsi dengan baik, and kita berhenti tepi. Kalau kata korang nak start enjin terus pun boleh. Kita boleh terus gerak macam biasa. Masuk gear dan gerak. Tak bahaya pun sebenarnya. Ini adalah ciri-ciri keselamatan bila korang pakai kereta X70 dan X50. Kalau korang berminat untuk dapatkan kereta ni, boleh tekan link dekat profile saya ataupun DM detail saya. Okay?